Hari ini saya masak baby kangkung tumis ikan kering. Pertama sekali, kita kisar cili padi, bawang putih, bawang merah, ikan kering goreng ikut cita rasa dan sedikit halia. Kemudian saya panaskan minyak zaitun. Kalau tak ada minyak zaitun, boleh guna minyak masak biasa. Tumis bahan kisar tadi sampai naik bau. Selepas itu, saya masukkan sedikit air untuk elakkan pes daripada hangus. Tutup tudung periuk supaya kangkung masak dengan wap dan tak terlebih layu. Lepas beberapa minit, buka tudung dan gaul rata. Dah siap. Hidangkan panas-panas. Senang, cepat tapi sedap. Jangan lupa like, komen kalau suka resipi simple macam ni.